Untuk menyelamatkan saudara sesumpah mereka dan menyingkirkan pembuli yang membahayakan kawasan tempatan, dua kesatria yang gagah perkasa menceroboh halaman belakang Sang Biao dan merompak tempat hukuman mati. Tetapi walaupun Sang Kun, yang berjaga di sini, sangat mahir dalam seni mempertahankan diri, dia masih tidak dapat mengatasi kedua-dua tuan itu. Akibatnya, dia mendedahkan kelemahannya semasa melakukan jungkir balik dan dibunuh dengan pisau sebelum sempat mendarat dan menikam. Kemudian mereka berdua tidak berani berlengah dan meluru terus ke tempat hukuman mati. Pada masa yang sama, Akiang akhirnya berjaya melarikan diri, tetapi dia tidak menyangka Sang Bio telah menunggu di luar, menyebabkan Akiang tiada masa untuk menarik nafas. Sekumpulan karaoke kecil berkerumun. Walaupun kemahiran seni mempertahankan diri Akiang luar biasa, dia masih keletihan akibat pertempuran yang berterusan. Sang Biao, yang berada jauh, menganggap dia tidak perlu mengambil tindakan, tetapi dia tidak pernah menyangka bahawa anak buahnya benar-benar tidak berguna. Melihat bahawa tiada seorang pun daripada lelaki itu yang menjadi tandingannya, Sang Biao merebut peluang itu, terbang dan menikam Akiang dengan lembing, menyebabkan dia terbang. Ketika dua beradik itu tiba, Akiang hanya tinggal dengan satu nafas. Detik berikutnya dia mati ditikam di tempat kejadian. Nasib baik, Akiang memberitahu mereka kelemahan tombak Tuan Sang Bio sebelum dia mati. Kini mereka tidak mempunyai masa untuk bersedih dan segera membuka segala-galanya dengan Sang Bio. Akhirnya dengan kerjasama kedua-duanya berjaya menghantar pembuli tersebut ke barat laut. Tetapi hanya ada seorang saudara lelaki yang tinggal, dan filem itu berakhir di sana.